Yang ni apa nama? Yang ni untuk pakai kat bahagian Tak perut. silap saya bengkong lah. Allah alam, siapa yang lebih arif boleh komen. Saya tak arif sangat pasal wafak ni. Saya tak arif sangat. Tapi saya belajar lah sikit-sikit. Benda ni kalau orang tak faham jangan amal. Kita tak tahu kan. Dia akan jadi berdamping nanti kita. Syukur Allah sebagai pelindung bagi kita. Faham. Ni ilmu orang dulu lah. Orang dulu hebat. Menulis dengan ilmu. Memahami setiap huruf kita. Al-Quran pun jarang baca. Nak pakai wafak macam mana? Betul. Okay, tak apa, tinggal situ je. Tinggal sini je. InsyaAllah. Ada orang turun lipatkan nanti. Ada orang terlipat kan? Siapa kan? Adakah kamu? Okey, bismillah. Yang ni yang ni muntahan bersakit. Nak tengok? Muntah sakit. Biar saya pegang ni. Bahaya sikit ni. Ya, bahaya, saya tak terlibat lah. Okay. Yang ni patient ni muntah keluar kaca. Wow, kaca yang ada cermin. Dia macam cermin, kaca cermin Wih, ni kena zoom. Kena zoom. Yang mana nak tengok? Okey. Boleh. Jangan jatuh sini. Lagi dia pula muntah keluar kaca. Nampak? Tak ada jatuh Tak pasal-pasal satu office kan. Nampak Ni merah ni apa dia ni? Darah. Wow. Okey.